Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil bahagian dalam pemindahan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995. Seperti yang dikatakan bahawa tujuannya ialah untuk mengutip hasil. Tetapi saya rasa dalam keadaan politik yang telah berubah di dalam Malaysia ini, saya rasa yang perlu dipertimbangkan ialah juga caranya dia diagihkan kepada negeri-negeri. Kerana dulunya semua negeri, kerajaan negeri adalah sama dengan kerajaan persekutuan. Jadi tak ada masalah untuk mengagihkan hasil-hasil ini, yang semua negeri juga menyumbang kepada hasil kepada persekutuan. Semuanya income tax kita semua adalah dikutip oleh kerajaan persekutuan. Selepas itu barulah diagihkan kepada negeri-negeri. Jadi ada tanda-tanda menunjukkan bahawa pengagihan ini kadang-kadang berasaskan persefahaman politik. Ada dikatakan bahawa kerana negeri Kelantan dia diperintah oleh PAS, kerajaan PAS, jadi ada banyak hasil yang tidak melalui kerajaan negeri. Seperti begitu juga ada tanda yang mengatakan bahawa ada projek-projek yang sebenarnya telah dirancangkan di bawah rancangan Malaysia ke-9, tetapi kerana sekarang Pulau Pinang bukan di bawah perintah Barisan Nasional, jadi dia kata ada projek-projek yang telah diberhentikan. Saya rasa ini tidak boleh digunakan sebagai satu pertimbangan dalam pengagihan hasil. Kerana yang pertama, kerajaan yang dipilih oleh rakyat haruslah dihormati. Kira-kira kerajaan yang mana, sama ada Pakatan ataupun Barisan Nasional. Kerana ini adalah hak rakyat untuk memilih. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang menyumbang kepada hasil ini, jadi cukai ini, jadi merekalah rakyatlah yang harus menikmati pengagihan ini. Jadi projek yang memerlukan dilaksanakan harus dilaksanakan. Ya. Terima kasih Yang Pertua dan Yang Berhormat. Yang Berhormat ada menyebut bahawa terdapat diskriminasi terhadap negeri-negeri di bawah pemerintahan pakatan. Pengagihan dibuat berdasarkan kepada politik. Saya bersimpati dengan kenyataan itu. Walau bagaimanapun saya inginkan fakta daripada Yang Berhormat untuk menyokong tuduhan tersebut. Tuduhan yang kalau tanpa fakta ia merupakan satu tuhmahan kepada pihak kerajaan Barisan Nasional. Yang saya tahu ada beberapa projek tetap diteruskan, umpamanya jambatan kedua Pulau Pinang, bukankah telah diumumkan oleh kerajaan ianya akan dilaksanakan. Berapa bilion itu? Dan begitu juga ada projek lain, pelancongan dan sebagainya pun berikan perhatian. Ada beberapa projek yang merupakan Pulau Pinang City Centre or something like that, dengan izin menghadapi masalah kerana Ketua Menteri Pulau Pinang mempunyai dasar-dasar ataupun membuat keputusan yang menyusahkan pelabur pemaju untuk meneruskan projek mereka. Ini bukan salah kerajaan Barisan Nasional. Kalaupun nak diberhentikan, ianya adalah atas keputusan komersial daripada pihak syarikat swasta. Itu bukannya bermaknanya
perbuatan atau tindakan Kerajaan Barisan Nasional. Begitu juga di Kelantan. Walaupun Kelantan merupakan negeri yang tidak banyak menyumbang dari segi cukai, tak ada apa banyak industri, tak ada perusahaan, tak ada. Yang ada apa di Kelantan? Tapi walaupun sedikit sumbangan cukai daripada negeri Kelantan, Kerajaan Barisan Nasional meneruskan projek-projek pembangunan, pembinaan sekolah-sekolah, pembinaan pejabat-pejabat. Itu dan ini banyak. Ratusan juta dicurahkan kepada negeri Kelantan. Berbanding dengan cukai tidak sampai pun puluhan juta. Apakah ini bukan merupakan satu pemberian pengagihan yang adil? Lebih daripada adil sebenarnya. Jadi tuduhan tolong sampaikan dengan bukti-bukti dan fakta yang nyata. Terima kasih. Terima kasih. Tak lalu yang berhormat. Itu yang dikatakan oleh yang berhormat. Jadi ada penjelasan di sini. Okey. Saya minta lah ya, tu yang berhormat jawab, bukan orang lain pula. Saya nak minta pandangan yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Tuan. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh yang berhormat. Sudah menjadi tanggungjawab kerajaan yang memerintah yang menerima cukai daripada rakyat di Kelantan supaya memberi hak kepada setiap rakyat yang memberi cukai, termasuklah juga di negeri kami. Saya nak minta pandangan yang berhormat, bagaimana yang dikatakan oleh yang berhormat daripada Pasir Salak tadi tidak ada diskriminasi, sedangkan pendaratan gas contohnya yang seharusnya didaratkan di Kelantan dilarikan ke Songkla, Thailand, yang sudah tentu memberi keuntungan kepada rakyat asing. Begitu juga dalam projek yang terbaru yang berlaku dalam kawasan saya sendiri, projek pakej ransangan ekonomi melalui JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, yang mana projek ini ialah untuk membaik pulih longkang-longkang di sekitar parlimen saya yang telah diminta melalui kelulusan melalui pejabat daerah, tetapi kelulusannya hanya diterima apabila ditandatangani oleh Ketua Bahagian UMNO. Dan apabila Ketua Bahagian UMNO tidak mahu tanda tangan dengan alasan projek ini tidak melalui dia, maka projek ini terdapat dilaksanakan, sedangkan ini adalah keperluan rakyat. Saya minta pandangan, apakah ini bukti tidak ada keadilan sedangkan rakyat Kelantan membayar cukai yang begitu banyak menyumbang kepada negara? Ya. Boleh tambah sikit minta penjelasan. Saya jawab dulu ya. Bagi jawab dulu ya, Muhammad.